tayar 4x4 yang paling mahal di pasaran Malaysia, guys. So guys, hari ni Wan Cina nak cerita sikit pasal tayar yang paling mahal untuk 4x4 di pasaran Malaysia, okey, iaitu BF Goodrich KO2. okey, tak kisah segi saiz apa pun, memang tayar ini mahal. Sebab apa? Sebab tayar ini memang sangat-sangat bagus. Tayar ini telah digelar sebagai baja champion. Nampak dia ada lagi chalk dekat atas tayar ni. okey, memang sangat sesuai untuk orang yang banyak masuk kebun ataupun jalan raya, tak ada masalah. Itu sebab Wan Cina sekarang nak cerita kebaikan bunga dia sikit. okey, kita boleh tengok rekaan bunga dia ni sangat-sangat cantik. Celah-celah ni semua untuk direka khas, potong air dengan lebih bagus. Dengan juga kita boleh nampak lain-lain ni semua kan, untuk lebih senyap lah. Yang kasar ni 80, dia memang untuk hutan, memang bawa sedap. Dan juga tepi sini kita boleh nampak design dia agak kasar sikit belah sidewall sini. Untuk apa? Untuk elakkan sidewall ni senang rosak semasa dalam hutan. Sebab biasa kalau kita masuk hutan, kena batu lah, kena barang tajam, bukan batu tajam lah, batu tajam pun sama juga. Kalau kena sidewall ni senang sangat rosak. Sebab tayar punya sidewall memang adalah tempat yang paling senang rosak berbanding dengan muka sini. okey, so tayar ini memang sangat sesuai untuk hutan. Tetapi jangan risau, jalan raya tak ada masalah. Korang tahu tak, Ford Ranger Raptor 3.0 ke 2.0 original datang dengan tayar ini. Sangat sedap kan bawa tayar tu? Memanglah ini tayar dia. okey, so itu saja untuk video kali ni. Kita nak cerita sikit pasal tayar yang paling mahal di pasaran Malaysia. Memang sangat bagus kualiti dia. Kalau korang nak cari tayar ni, boleh datang cari Wan Cina. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen ke bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.